Hai, ingat hari ni aku bersama dengan Mani Abang Jaya. Okey, ini pihak bersama anda semua, kejayaan itu bermula pada diri anda sendiri. Ingat, tanggungjawab diri anda. Itu adalah punca kejayaan yang bermula daripada diri anda, insyaAllah. Belum pun tanya abang nak jawab. Ya, termasuk abang semangat. Yes. Dah lah abang jawab ni, saya nak question lah. Yes. Itu maklumat abang Bandi. Ya. Pesta akan direhatkan selama 6 tahun bang. Ya. Okey. Bagi menghormati projek LRT pertama di Pulau Pinang. Okey. So abang antara yang selalu dipanggil ke Pesta Pinang ni. Ya. Mungkin abang ada nak cakap sesuatu ke? Silakan. Sebenarnya berita ni sebenarnya menyedihkan Mandi sebab Penang ni salah satu tempat strateginya adalah orang kalau datang Penang, salah satunya adalah mereka akan datang ke Pesta Penang. Tapi apabila Pesta Penang ni dihentikan, bermaksud salah satu tempat rekreasi, tempat yang strategik, orang satu Malaysia akan turun Penang ni, salah satu daripadanya adalah Pesta Penang. Sebab saya dengar banyak benda yang kat Penang ni dah ditutup dan Mandi rasa sangat sedih. Kalau kata Pesta Penang ni ditutup, Mandi rasa adalah satu kerugian yang sangat besar. Mandi harap benda ni kalau boleh ditutup sementara lah, ataupun kalau boleh Mandi harap ianya dipindahkan ke tempat yang lain, dan kalau boleh jenama Pesta Penang tu kalau boleh janganlah hilang daripada ingatan kita rakyat Malaysia, insyaAllah. Itu dah, abang Bandi dah jawab dah. Korang macam mana? Komen lah dekat ruangan komen. Yes. Ini dia, Bandi Amor. Jumpa Mandi malam ini. Jadi